Pertama, saya ingin menyampaikan salam hormat. Beliau telah meminta saya mewakili beliau, berharap agar majlis yang penuh bermakna ini akan berjalan dengan jaya dan insya-Allah. Saya ingin baca satu wakil untuk dibacakan kepada tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat datuk. Tidak sah dan program khidmat bakti masyarakat Kedah Gafar berjumlah sebanyak 1.4 bilion hasil dikutip. Rokok yang tidak sah ini adalah warga. Rokok ini tidak disahkan tahap kandungan narkotik. Baju oren sikit sikit. Yang kedua, Puan A. Yang kelima, ketujuh, Puan Robian binti Baba, Puan Sarifah binti Harun. Puan Suhaina binti Umar. 23, Cik Ali bin Ahmad. Untuk 50 boleh di menikmati hidangan kita akan membuat sambutan bertuah kepada semua yang telah kurang dari dilepaskan kepada kenderaan operasi. Jadi bermakna kita telah mencapai lebih kurang 90% daripada sasaran yang kita sasarkan pada bulan ini sajalah. Ini bulanan punya sehingga Mac lah. Ya, sehingga Mac. Januari hingga Mac lah. Sehingga semalam 26 bulan Mac. Kutipan dah melangkaui 8 bilion. 8 bilion lah. Ya. Kutipan seluruh negara. Ya. Kutipan Ya. mulai terima ya. 8,069 kalau lebih tepat. Iyalah. Bilion pada hari ini tadi, pada semalam, pada kutipan semalam.